إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berseru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zulqa'dah, bulan ketenangan, memadam api permusuhan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Kini kita masih lagi berada di dalam bulan Zulqa'dah. Salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatasi bulan-bulan yang lain. Dinamakan Al-Qa'dah yang bermaksud duduk atau berhenti. Kerana bangsa Arab jahiliyah pada suatu ketika dahulu akan berhenti daripada berperang untuk menghormati bulan ini. Ini bukan sekadar kemuliaan pada namanya, bahkan yang menjadi peringatan buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam setiap tindakan serta memperbanyakkan amalan soleh. Imam Al-Qurtubi semasa mentafsirkan surah At-Taubah yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, ayat yang 36 yang bermaksud dan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu bererti ia memiliki kehormatan. Maka pada bulan ini setiap kebaikan akan digandakan ganjarannya. Begitu juga sebaliknya, setiap kejahatan akan digandakan balasannya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan, dalam suasana dunia yang serba canggih ini, peperangan bukan sekadar melibatkan pedang atau peluru. Hari ini peperangan yang paling dahsyat berlaku di hujung jari kita di medan media sosial. Terma atau term kebebasan bersuara telah disalah erti tanpa batasan. Kata-kata menjadi semakin kasar, tuduhan menjadi semakin mudah, dan fitnah tersebar juga tanpa sempadan dan tanpa kawalan. Maka Zulqa'dah membawa mesej besar kepada kehidupan kita, yaitu seruan untuk berhenti sejenak dari segala bentuk pertelingkahan dan memperbaiki hubungan sesama manusia, selaras dengan semangat bulan haram yang menuntut kedamaian dan ketenangan. Tidakkah kita mempelajari daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku dalam bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, ketika mana sebuah perjanjian damai menjadi muqaddimah bagi pembukaan kota suci Makkah. Tindakan yang berlandaskan kelembutan, kebijaksanaan dan perancangan yang teliti adalah lebih berkesan serta mendatangkan kebaikan yang berpanjangan. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui perjanjian Hudaibiyah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memilih pendekatan yang tenang dan penuh hikmah. Meskipun pada zahirnya
ia kelihatan berat sebelah. Namun akhirnya pendekatan tersebut membawa kepada kemenangan yang besar bagi umat Islam. Sidang jemaah yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak mahu membiarkan tarbiyah Ramadan yang syarat dengan amal ibadah dan hubungan erat di bulan Syawal menjadi sia-sia sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beberapa amalan yang boleh membuka jalan baginya ke syurga dan menjauhi neraka. Namun pada akhirnya kunci yang memastikan setiap amal itu diterima adalah lidah ataupun lisan. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, "Mahukah aku memberitahu kepadamu kemuncak kepada semua amalan yang telah disebutkan?" Mu'adz menjawab, "Sudah tentu wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidah baginda sendiri seraya bersabda, "Jagalah ini." Mu'adz bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah kita akan dibalas dengan apa yang kita tuturkan?" Baginda menjawab, "Sedarlah wahai Mu'adz, tidak ada yang mengumpankan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka, melainkan hasil dari lidah mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita sewajarnya lebih berhati-hati dan beradab dalam pertuturan walaupun saling berbeza pendapat. Kerana itulah tanda kemuliaan akhlak seorang muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Artinya, orang Islam yang sebenar ialah apabila orang-orang Islam yang lain terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Battal dalam syarahan beliau ke atas hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW menuntut supaya kita meninggalkan segala perbuatan yang boleh menyakiti umat Islam sama ada dengan lidah, tangan dan seumpamanya. Sidang jemaah yang dinaikan dan dimuliakan, marilah kita mengambil keberkatan Zulqa'dah ini untuk bermuhasabah tentang kualiti masa dan amal kita. Berusahalah kita bersamalah kita mengecapi ketenangan dengan meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita, baik untuk urusan dunia apatah lagi akhirat. Berhentilah daripada mencampuri urusan yang bukan hak kita, mengulas perkara yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan menjauhkan diri daripada perdebatan kosong yang hanya mengkeraskan hati. Perkara tersebut selain dengan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Artinya, antara kecantikan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tiada kena mengena dengannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tambahan lagi, Zulqa'dah ini berperanan sebagai momentum untuk terus kuat beribadah, terutamanya bagi mereka yang hitung hari untuk bergerak Dhuyufur Rahman ataupun tetamu Allah Subhanahu wa taala yang pergi menunaikan haji dan umrah. Bulan ini merupakan medan persediaan yang amat kritikal sebagai bekalan agar hati kita dapat dibersihkan dari sebarang sifat negatif. Ingatlah bahawa sebagai bekalan yang dibawa adalah ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal, yakni yang dapat berfikir dan memahami.
Tuan-tuan sidang Jumaat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, kita hendaklah mengambil peluang dalam bulan ini untuk memadam api persengketaan yang membakar ukhuwah antara sesama kita. Jika dahulu orang Arab berhenti mengurus pedang di bulan Zulqa'dah, maka kita hari ini perlu berhenti mengurus kata-kata yang melukakan. Yang kedua, kita hendaklah memelihara lisan kerana ia penentu sama ada amalan kita terpelihara atau menjadi sia-sia. Segala usaha ibadah kita selama ini boleh runtuh hanya kerana kegagalan mengawal pertuturan. Dan ketenangan jiwa dan kekuatan ibadah hanya dapat dicapai apabila seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan menumpukan diri kepada pembinaan takwa sebagai perkara menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang melakukan amal soleh, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.